Alright guys, I Gary ya. Hari ni ada satu barang baik nak recommend kat korang. So kalau korang dah tahu kan SRV 250 memang dia dah keluar model baru AMT, dah tak pakai clutch. Tapi ramai orang nak cari balik yang clutch punya. So ini antara satu second hand. Tapi second hand ni condition macam baru sebab mileage 600 km saja. Okey, boleh kata mostly macam baru lagi. Owner lama beli memang tak pakai simpan. So itu sebab dia tolak. Okey, mileage 600 km saja. Tayar pun tayar kilang lagi. Memang beli, siapa beli memang untung lah. Susah nak dapat condition macam ni lagi. Tahun 2022, register pun 2022. Motor SRV 250 QJ motor manual punya, pakai clutch punya. Banyak orang tengah cari balik. So, motor ni harga 12,800 siap potong nama cash. So, mileage 600 km saja. Ada free warranty setahun bagi korang lagi. Kemudian motor sebiji macam baru. So, kalau buat credit loan deposit kosong, bulanan 200 lebih 7 tahun, 300 lebih 5 tahun. Kalau ada credit card, kalau limit cukup, boleh bayar guna credit card korang. Kita buat installment dengan bank. Up to 5 tahun installment, 0% interest. Boleh PM kita untuk dia punya TNC lah. Alright, penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Kalau nak jual motor, nak trade motor pun boleh roger kita. Jom kita tengok. Korang boleh tengok, tayar pun 98%. Boleh kata almost new punya tayar punya bunga. Tayar pun daripada kilang lagi. Okey, 120 80 16. 120 80 16. Tayar kilang lagi. Ada ABS brake, single disc brake depan, USD fork. Alright, so V engine dua silinder V engine SRV 250. Tank punya result pun macam Harley. Orang kata mini Harley lah, mini Harley. Okey, so semua standard lagi. Tayar belakang pun sama, macam keluar kilang lagi. Memang tak pakai motor ni. Okey, tayar belakang punya munga pun macam baru lagi sebab motor memang simpan tak pakai. 150 80 16 punya size. Okey. So sinar dia ada tukar LED dah sebab dia parking sampai sinar lama nak luput. So kita dah tukar LED. Okey, adjustable mono sober, sorry. Okey, kita tengok mileage je. Mileage 6 km 600 km saja guys. Okey, 600 km. Oh, ini MPH 600 km. So that's mean kilometer pun 1000 lebih sikit sajalah. 1000 lebih sikit saja kilometer mileage. Alright. So kita start bagi orang dengar. Sebiji macam baru. Alright. Motor memang macam baru lah. Berbaloi. Harga 12,800. Korang boleh dapat condition macam baru lagi. Kalau korang minat, roger. Bye.